Tahun 2025 ini, kalau dikatakan jam running multi sukan jam pintar paling killer, ini bukan biasa-biasa killer. Killer dan mampu milik. Amazfit Bip 6. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Al Rumi Channel. Welcome back On Point Review jam running yang menjadi kegemaran saya. Dari Amazfit, kita bawakan Amazfit yang baru dilancarkan di Malaysia dan seluruh dunia 14 hari bulan 4 2025. Give it up to Amazfit Bip 6. Wow. Nah. Wow. Gila, excited saya kali ini nak review kan. Kalau sebelum ini kita dah katakan jam killer, harga mampu milik aktif 2 ni dengan harga 400 lebih, ada lagi murah, ada lagi mampu milik, iaitu inilah dia Amazfit Bip 6 terasi, dah masuk yang ke-6, harga RM359. Anda bayangkan logik fikiran anda. Jam dengan bentuk rupa elegance macam ni, smart gila, sporty dan stylo, ringan. Kalau tak masuk strap ni 29 gram saja. Kalau masuk dah lebih kurang 43 gram saja. Screen ultra bright AMOLED 1.97 inci, display 2.5D, ada tempered glass, ada anti fingerprint, ada advanced heart rate monitoring, sensor yang terbaru macam jam-jam yang mahal sikit ni, ada AI fitness program, ada enhanced battery yang agak lama iaitu 14 hari, comprehensive sleep and health tracking system, nanti ada lagi, ada speaker AI, mikrofon, telefon, music. Harga cakap banyak tak ada, RM359. Amazfit Bip 6. Orang kalau yang sakit hati tu kata macam dia je harga 300 lebih. Bak kata orang jelebu, too good to be true. Jadi nak kena tonton lah sampai habis video kali ini. Sebab bila benda murah je mesti ada benda yang kita akan komprehensif. Akan benda cut cost dan sebagainya. Tapi untuk pastikan tu, anda tonton sampai habis. Amazfit Bip 6 ni on point ke tak on point? Killer ke tak killer? Bukan sekadar tajuk. Tapi macam biasa sebelum itu, bak kata sahabat saya dari ramuan Cina besar Melaka. Siapa-siapa yang belum subscribe YouTube channel saya, don't wait long. Subscribe. Yeza and thank you. A few minutes later. Pertama-tamanya saya nak ucapkan terima kasih kepada Amazfit Malaysia kerana bagi saya peluang sekali lagi untuk memakai, mencuba dan review jam running boleh, jam GPS boleh, smartwatch boleh, multi sport boleh, semua boleh sebab kategori-kategori yang sama. Patutnya ada satu nama yang senang. Nanti kita fikirkan kemudian. Satu yang saya sangat suka dengan Amazfit ni, walaupun saya ada pilihan untuk pakai jam-jam lain, dia sebenarnya kalau kasut boleh dia pakai brand yang banyak. Tapi untuk jam saya prefer satu brand lah. Sebab app satu, dan kebetulan saya suka gila Amazfit ni. Saya dah pernah pakai macam-macam brand sebelum ni, tetapi sehingga sekarang saya masih pakai dan insyaAllah akan terus pakai. Satu sebab saja. Sebab dia punya filosofi dia. Dia nak design sesuatu yang sangat berinovasi, melangkaui teknologi, dan dia punya update terlalu rapid, terlalu cepat, dan yang paling penting, yang ni semua orang tak boleh lawan, harga dia. Harga dia memang cakap banyak tak adalah, memang mampu milik. Tapi pada saya harga dia anda tengok lah. Ini jam flagship dia, antara kalau ada satu lagi Ultra, T-Rex 3. Kalau yang dua tu ada Ultra, ini maybe ada Ultra kot. Ni dengan saya kalau boleh nak pakai hari-hari, tapi sebab kita ada banyak jam kan, komplit apa saya nak semua ada. Daripada build up quality sampai bukan sekadar luaran, sampai dalaman saja. Harga, ya Allah, kalau hari tu ada diskaun RM900 lebih masa ada diskaun. RM1,090 kalau tak silap saya. RM1,090. Yang setara dengan ada RM4,000, RM5,000, RM6,000 pun ada. Jadi harga tu memang paling killer lah. Jadi kita tak nak sebut pasal harga semata-mata. Nanti orang kata sebab persepsi orang murah ni mesti cekai punya kan. Okey. Yang itu stigma tu tak ada dekat Amazfit. Tak sesuai pada saya. Jam ini sebenarnya saya dapat pakai beberapa hari dan insya-Allah maybe ini macam kira initial review saya, tapi yalah orang komplain masa ni saya buat cepat sangat kan. Saya try bagi sedikit detail. Okey? Okey, jangan salahkan mereka dan keluarga mereka. Salahkan saya, okey? Okey, pertamanya bila kita unbox, dalam dia tak ada apa sangat. Cuma ada magnetic charger dia. Itu pun tak ada kabel. Anda kena guna kabel. Dia pakai C-Type. Simple saja. Kita pegang
dia punya appearance dia. Of course, kalau anda tengok dari segi ini liquid silicone strap dia, antara yang ringan. Saya suka yang jenis macam ni sebab saya ada banyak kot jam Amazfit pakai memang lasak kau-kau, sangat lasak. Tak perlu ganti-ganti. Yang dah masuk 2 tahun, still cantik lagi, tak ada masalah lagi dan ringan, selesa. Jadi bila anda tengok appearance dia macam saya katakan tadi, elegance. Rupa bentuk dia ala-ala Apple Watch pun ada. Dia ringan. Kalau anda tengok macam mid-range punya jam, harga yang 1,000 lebih, yang 2,000, tapi 300 harga dia. Serius, anda tengok dia punya build up quality dia. Dan bila saya pakai, sebab saya dah pakai tidur kerap. Yang ni saya pakai kerap tidur. Ini pun pakai, tapi dia macam stone cold sikit. Walaupun dia ringan, still ringan ni. Okay? Tapi yang ni lagilah sedap, pakai sentiasa macam terasa tak pakai jam. Color ada 4, saya dapat charcoal. Dia macam grey sikit Grey yang premium punya ada hitam, ada merah dan stone. Mana-mana lawa, tapi sebenarnya dapat merah pun cantik juga. Tapi nampak ni sedap lah, lain Ini hitam, banyak sangat hitam kan. Saya suka color-color sebenarnya. Frame dia ni yang dahsyat lah. Kalau yang sebelum ni memang plastik, yang bib sebelum ni. Ini dibagi aluminium alloy, reinforced dengan polimer. Anda tengok, tak ada bunyi plastik. Anda pegang betul-betul dia punya stylo, macam carbon pun ada, macam titanium tapi dia alloy lah. Memang nampak classy lah dengan harga 300. Macam saya kalau review kasut, kalau kasut murah tu saya suruh downkan sikit persepsi. Dia punya standard tu kita downkan sikit. Tapi ni rasa tak perlu. Tak perlu pasal 300 je. Saya bagi terus sedikit spoiler lah. Dah macam harga 1,000 punya jam. Harga yang 900, 800, 1,000 punya jam. Anda tengok ada 2 button. Dia punya bezel lah. Kalau bezel selalu yang macam bulat macam ni kan. Tapi ni anda rasa ada texture pegang dan smooth, sangat smooth. Dan dia lebar juga. Dimension 46 x 40 x 10 mm. Memang cun. Boleh masuk air, water resistant sampai 5 atmosphere, 5 atm dan wash face dia padu gila lah. Ada 400 wash face. Paid dengan unpaid, macam paid leave, unpaid leave pula kan. Dia tukar-tukar. Yang masa saya ambil gambar lain, saya tukar. Nak tukar pun senang. Kalau nak tukar hari-hari boleh. Sehari satu wash face pun boleh. Macam ni. Dia baru launch, kalau video ini dirakam 14 bulan 4, saya dah share unboxing dia. Seluruh dunia, termasuk Malaysia. Macam mana anda nak beli, ada dealer-dealer dia. Saya share link kat sini. Tak sempat saya sebut hari ni. Dia tak ada flagship shop lagi, outlet lagi Tapi saya recommend maybe kalau ada orang dia nak belik-belik, nak pegang kan, pergi kat outlet, beli kat Shopee. Marah kedai ni, dealer ni kan. Sebab Shopee ada voucher lah. Voucher kadang-kadang RM30 diskaun, RM50 diskaun. Kena waktu-waktu tertentu kan, 12 kan. Banyak gila diskaun. Beli Shopee je. Cari yang official shop. Antara stok masih ada, boleh dapat jumping rope. Lepas tu dapat spinning bicycle lah. Itu pun stok terhad. Lain-lain, dia punya specification, quick specification, sensor dah upgrade. Sensor dah setara dengan biometric sensor. Ada pulse precision, heart rate algorithm. Macam-macam sensor. Tapi yang satu dia tak ada. Dia tak ada barometric altimeter. 300 bang. Okay? Yang ni ada. Yang harga 400 ni ada, yang ni tak ada. Tetapi bukan bermakna anda tak boleh kira elevation. Masa anda hiking ke atau anda berlari tak boleh tengok elevation. Tapi bila anda transfer data, ada elevation, tak ada masalah. Okay, itu bergantung pada masing-masing. Bluetooth 5.2, canggih gila. Bila ada Bluetooth ni, anda boleh Bluetooth macam-macam. Dekat earphone, dekat handphone, dekat kamera, Bluetooth saja macam-macam. Memang padu gila. Dia ada mic speaker. How is my fitness today? Achieved an 81 readiness score, which is at the good level. Yeah! Ada Z-App, sama macam Active 2 ni. Kebanyakannya sama macam Active 2 ni. Z-App ni memang best gila. Ada 140 sukan. Okay, kalau nak tengok 140 sukan dia, kita tekan lah. Outdoor running, walking, free walking, high rocks. MSP ni kalau tak silap saya, dia penaja rasmi untuk High Rocks International. Sebab tu dia ada High Rock kat sini. Ada indoor cycle, track run, climbing, elliptical, rowing, yoga, jumping rope, tenis, zumba. Zumba pun ada. Memang menarik. Tapi terus terang tak pakai pun semua tu. Saya tak pakai pun semua. Tapi seronok lah. Ada 140. Yang ni 160. Dia lebih sikit. Yang best dia ada offline map. Ada nak navigation pun boleh. Route navigation pun boleh. Naik display setting. Untuk outdoor memang best gila lah. Offline map tu anda sinkro je lah. Map yang anda dah ambil dekat apps tu, Z-Apps tu, boleh pakai kat sini. Dan ada music. 300 lebih ada music bang. Tapi muzik macam mana anda nak gunakan ada dua cara. Satu, dekat apps tu, lagu tu anda download MP3 dan anda sinkrokan. Tapi dia punya storage limited. Yang paling senang, Bluetooth ke handphone terus. Tapi itu bergantung lah sebab ada orang. Macam saya berlari, saya tak bawa handphone. Jadi bergantung masing-masing. Kalau nak banyak music unlimited,
Bluetooth dengan handphone, atau tak sinkro music anda transfer atau download dalam app Z-Apps tu kat dalam ni terus. Dalam review Precial ni, saya terus jam apa yang saya suka lah jam ni. Saya suka macam saya katakan tadi, falsafah design dia, falsafah reka bentuk dia. Saya rasa Amazfit ni dia ada strategi tau. Pasal jam dia ada banyak range. Dia punya falsafah dia, bila dia buat all out. Maknanya bila dia nak buat murah, dia buat bukan murah biasa tetapi yang padat dan padu. Mungkin strategi dia tak apa, saya rugi sikit dekat margin, tetapi sebab ada volume, dia go. Sebab bila ada volume, maybe keuntungan dia lebih. Dari segi total lah. Itu mungkin saya punya pandangan dan analisis saya lah. Okay? Sebab tu saya suka falsafah dia. Dan kalau anda ada jam ni, dia punya update sangat kerap. Hampir setiap minggu ada update. Dia update ni. Setiap floor tu, dia akan terus rectify secepat mungkin. Jadi, hadap je lah anda. Siapa suka ni, which is pada saya satu benda yang baik. Dengan bila tengok harga macam ni, anda try tengok kat market. Harga RM359 dengan spek macam ni, dengan luar dan dalamnya macam ni, ada tak? Jadi dalam video kali ni saya tak buat. Maybe video kata lain-lain, kita try buat comparison lah. Video kali ni saya nak fokus yang ni je. Just nak throw pandangan atau soalan kepada anda untuk fikirkan. Mungkin anda boleh tinggal komen kat sini. Sebab apa? Dia punya stigma sebelum 2-3 tahun sebelum ni, ada beberapa pengguna komen kat saya, dia kata heart rate dengan accuracy GPS ada masalah. Tapi sejak saya pakai Cheetah Pro, dan saya pernah review T-Rex Ultra yang sebelum ni, dan saya dah pakai. Saya dah lari sampai Tokyo Marathon, saya dah naik beberapa gunung, dan kena ingat saya ada jam-jam brand lain. Saya test, saya pakai. Saya biasa pakai macam ni. 2-3 saya pakai. Kalau anda tengok story saya, comparison saya, heart rate, GPS, tak ada masalah. In fact, ini antara yang terbaik dengan ada satu brand lagi tu. Ada satu brand lagi tu, GPS maybe versi lama dia lah. Bila lagi laju, pakai jam tu. Tapi tak accurate. Kita nak accuracy. Kita bukan nak nampak laju. Kita nak accurate tu saja. Sebab anda perlukan data-data tu accurate. Dan pada saya tak ada masalah. Heart rate, insyaAllah tak ada masalah. Okey je saya pakai. Anda tengok dia punya sensor dia. T-Rex 3. Dahsyat. Sensor dia dah banyak berbeza daripada mungkin yang sebelum tu betul lah kot. Tapi over the time dia dah upgrade. Kemudian saya suka bateri dia 14 hari. Yang ni dengan ni lebih lagi tau. Ni 340 mAh. Yang ni 270 mAh. Ni 10 hari, ni 14 hari. Ini kalau tak buat apa-apa. Tapi kalau anda pakai, mungkin tak sampai 14 hari lah. Kalau biar saja 14 hari, maknanya sebulan 2 kali lah kena charge kan. Ataupun sebulan 2 kali beli kabel charging dia. Ataupun dia punya port tu kan. Tapi yang ni dahsyat lah. Ni 700 mAh, 2 kali ganda, 27 hari dekat sebulan. Jadi saya dah test lari. Contoh, kedua-dua ni, pagi tadi saya lagi 2 dengan ni. 2 dengan ni. Bila saya lagi, saya charge penuh 100. Tadi lagi tak banyak lah, dalam sejam 15 minit je. Dia turun, yang ni dalam 5%, 8%. Yang ni lagi kurang dia turun. So maknanya, sebab saya dah pernah pakai yang lagi lama punya lari, dia punya penurunan kadar pengguna dia, maknanya apa yang dikatakan betul lah. Sebab setengah-setengah jam tu, sifat bateri tu, lagi lama pakai dia akan menyusut. Jadi setakat ni saya ada yang 2 tahun lebih saja. Pada saya tak ada apa-apa masalah lagi bateri dia. Terbaik. Lain-lain saya suka dia punya health monitoring. Health monitoring dia best. Anda tengok ni health monitoring kalau anda nak tengok. Kalau dekat apps dalam phone lagi best. Anda tengok bila tengok health monitoring, anda boleh tengok recommendation dia. Anda tengok readiness. Readiness ni dia ada ulasan lah. Dia tengok anda punya badan punya balance, anda punya fatigue, anda punya dia akan advise lah. Kemudian dia akan berkadar rapat dengan resting heart rate anda, HRV anda punya tidur anda. Bila sebut tidur ni, yang ni yang saya suka, antara yang saya suka juga. Saya ada Amazfit yang lama, yang round tu. Kadang-kadang saya pakai dia tak detect tidur. Sejak saya pakai balance, dah detect. Hampir semua tidur. Yang ni tak pernah tak detect. Always detect. Jadi hampir setiap malam saya try tidur dengan ni. Kadang-kadang saya pakai ring, Helio ring tu kan. Tapi saya dah start pakai ni. Susah ni jadi saya ni. Saya nak test kan. Tidur macam banyak jam kan. Memang accurate. Dan yang paling best harga 300 macam ni. Sebab tidur ni ada jam tak detect. Yang brand-brand dia kata boleh detect tapi bila bangun tak ada. Ini tak pernah miss. Impact kalau saya ambil nap siang, kejap antara Zoho, dia pun detect. 5 minit atau 10 minit punya nap pun dia detect. Dua-dua ni, tiga-tiga ni. Maknanya sensor tu betul-betul dia dah upgrade. Dahsyat. Tengah-tengah saya berbual dia minta software update pula ni kat sini kan. Aduh gila dia. Dan kalau anda link dengan Bluetooth, masa lagi, notification email. Siapa yang suka kerja time jogging boleh lah kan. WhatsApp ada kat sini, boleh display. Dan dia akan ada speaker lah, dia bagi tu Pace 7.5
1 kilometer. Ada suara kat sini, tapi yang tu suara perempuan tak boleh ubah lagi. Kemudian dari sebagai seorang runner, saya hiking juga tapi lebih kepada running. Ini antara function-function yang saya suka lah. Tapi walaupun dia banyak function, banyak mana pun anda gunakan. Okay, ini yang penting-penting. Kemudian yang pertama, di mana saya berada, kalau nak solat kat hotel ke, di event running ke, kompas. Dia ada magnetic compass, memang accurate. Saya dah try dengan actual punya arah kiblat, compare dengan ni sangat accurate. Sebab dia ada 5 satellite dia boleh detect. 5 yang ni 6. Tadi masa saya lari, test lari, ada beza sikit. Tak berapa ketara. Dalam margin 5% siapa perbezaan dia. Saya pakai sama-sama, stop sama-sama. Sebab dia detect lagi banyak satellite berbanding ni. Ni ada 6. Sini pun ada 6. Sini dia kurang sikit. Jam-jam Amazfit ni, display dia sangat champion. Ini dia bagi AMOLED. Ini dia bagi AMOLED. Smooth. Color terang gila. Anda kalau dah umur 40-an baru anda tahu azabnya kalau pakai jam-jam yang tak berapa terang ni. Display dia acah-acah, kecil, malap. Sebab bergabung dekat. Ini win. Tapi terus terang ini saya suka ni lagi. Ini lagi besar. Ini lagi besar. Ini dia kecil sikit. Tapi tak ada masalah lah. Still boleh nampak. Kemudian saya suka running data dia. Kalau saya boleh buka running data dia, dia boleh detect power anda, pace anda, total detail anda punya elevation anda punya aerobic. Kemudian anda boleh monitor anda punya monthly, weekly, yearly. Kemudian anda boleh tengok readiness dia, anda punya fatigue, anda punya VO2 max, apa lagi anda punya resting heart rate. Antara analisis yang saya sangat hargai, saya sangat appreciate dan saya monitor. Sebab orang macam saya ni, jantung ni, saya sangat terperinci sikit dari segi pertama saya punya tidur, cukup tak tidur. Kalau sensor anda tak dapat detect, macam mana anda nak monitor? Saya ada data dah berapa bulan saya pakai ni yang tak pernah miss tidur. Saya tahu saya kurang tidur ke, saya punya irregularity, saya punya sleep apnea, macam-macam lah. Dengan hanya 1 jam ni. Dan tak payah perlu beli mahal. Yang ni pun boleh detect dan analisis. Dan anda boleh tengok blood oxygen. Dulu masa naik Gunung Kinabalu, dia ada time 2-3 jam sekali dia akan check oxygen level anda. Ada kat jam ni, tak payah nak kepit-kepit dah. Ada kat sambil baring anda boleh check oxygen level anda. Readiness, macam saya sebutkan tadi. Many hours later. Jadi in overall jam ni untuk Amazfit Bip 6 ni, kalau tajuk dia paling killer, of course lah paling killer. Paling mampu milik, of course mampu milik. Dulu saya selalu sebut dekat Decathlon ada jam 100 lebih, 200. So ada 400 lebih kan. Dengan RM359 ni, silap-silap ni akan display di Decathlon. Decathlon tu bukan jam Decathlon lah, ada jam brand lain lah. Okay? Dan pada saya of course, Amazfit Bip 6 sangat-sangat on point dan paling killer dan paling mampu milih. Yes. Okay, terima kasih kepada anda yang sudi tonton sampai habis. Ada juga lepas saya buat video, banyak soalan saya try jawab. InsyaAllah saya akan ada dalam Shopee Live. Tarikh yang saya akan letak kat bawah ni, saya belum ada confirmation lagi. Dan kalau anda suka video ini, tekan butang like, tinggalkan komen apa lagi yang anda rasa menarik dan siapa nak beli, siapa yang tak nak beli dan sebagainya, apa saja. Yang paling penting pada subscribe, sebarkan kebaikan, stay healthy, keep fit and keep running. Assalamualaikum.